Perniagaan makanan anda dah hebat, tapi boleh tak kita jadikan ia lagi hebat? Hari ni, kita akan terokai satu alat baru yang sangat-sangat berkuasa yang boleh bawa bisnes anda ke satu tahap yang lain. Kecerdasan buatan atau kita panggil je AI. Kita tahu sangat anda curahkan segala-galanya dalam setiap hidangan yang anda sediakan. Resepi anda tu unik, rasa dia memang tak boleh lupa dan kualiti memang terbaik. Inilah cabaran yang sebenar kan? Anda mungkin seorang jago di dapur, tapi nak tarik pelanggan ni, pemasaran yang mantap itulah kuncinya. Dan dekat sinilah AI boleh jadi pembantu baru anda yang paling setia. Okey, untuk perkongsian kali ni, kita akan mulakan dengan rahsia baru di dapur. Kita akan fahamkan apa sebenarnya AI ni dan kita akan lihat macam mana ia boleh tolong dari segi pemasaran, jualan dan pulangan bisnes anda. Jom kita mula. Cuba bayangkan AI ni bukan sebagai sesuatu yang teknikal atau rumit. Anggap je ia macam bahan rahsia terbaru anda. Satu ramuan yang akan buat perniagaan anda betul-betul meletup. Jadi, apa benda sebenarnya AI ni? Bunyi macam canggih kan? Tapi jangan risau, kita akan jelaskannya dengan cara yang paling mudah untuk faham. Ringkasnya macam ni, AI ni ia adalah satu sistem komputer yang cuba berfikir dan belajar. Macam kita, macam manusia. Ia akan tengok banyak sangat data, cari corak-corak yang ada dan lepas tu ia buat keputusan atau bagi cadangan berdasarkan apa yang ia dah belajar. Apa yang paling penting sekali untuk kita faham ialah AI ni bukan sesuatu yang perlu kita takutkan. Ia direka untuk jadi alat yang mesra, yang membantu, macam pembantu pribadi yang sentiasa hadir untuk mudahkan kerja kita. Dan sebenarnya kan, saya berani jamin anda dah pun guna AI setiap hari. Pernah guna ChatGPT untuk tulis apa-apa? Atau Gemini? Atau mungkin Canva untuk buat poster? Google Lens untuk kenal pasti barang? Semua itulah AI. Ia dah ada di sekeliling kita pun. Baiklah, jom kita masuk bahagian yang paling best, bahagian praktikal. Mari kita tengok macam mana AI boleh ubah cara anda buat pemasaran. Dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Okey, kita tengok contoh ni, ayat yang selalu kita nampak. Ia ringkas, terus terang, tapi macam tak ada jiwa kan? Ia tak buat kita rasa teruja atau lapar pun. Dan sekarang, tengok ni. Jauh beza kan? Dengan hanya beberapa arahan ringkas kepada AI, ayat yang hambar tadi tu terus jadi satu cerita yang menarik. Ia membina imajinasi, ia sentuh emosi dan yang paling penting, ia buat pelanggan rasa tak sabar nak cuba. Inilah kuasa AI dalam pemasaran. Jadi, macam mana nak buat ni? Senang je. Pertama, guna AI untuk hasilkan 10 idea caption dalam masa tak sampai seminit. Kedua, guna alat macam Canva AI. Anda type je apa anda nak dan dalam sekelip mata, poster yang nampak profesional dah siap. Jimat masa berjam-jam serius. Tapi tunggu dulu, AI ni bukan setakat untuk pemasaran je tau. Jom kita tengok apa lagi yang ia boleh buat untuk tingkatkan jualan dan khidmat pelanggan anda. Bayangkan situasi ni Tengah malam, ada pelanggan mesej tanya, esok buka tak? Kalau kita mungkin dah tidur kan, boleh terlepas jualan tu. Tapi dengan chatbot AI, soalan mereka terus dijawab serta-merta 24 jam sehari. Ia bukan saja jimatkan masa anda, tapi ia bagi servis yang pantas dan cemerlang untuk pelanggan. Dan kemampuannya lagi hebat dari tu. Fikirkan pasal analisis trend. Guna AI untuk tahu apa yang orang akan suka makan bulan depan. Atau rekaan pembungkusan. AI boleh bagi cadangan reka bentuk mesra alam yang betul-betul menonjol. Malah, dalam pembuatan coklat sebagai contoh, AI boleh kesan gelembung udara yang sangat kecil yang mati kita sendiri pun mungkin terlepas pandang untuk pastikan kualiti yang sempurna. Sangat-sangat hebat kan? Okey, semua ni memang gempak. Tapi apa untungnya untuk bisnes anda? Apa pulangan sebenar dia dari segi duit dan masa? Jom kita tengok faedah utamanya. Visual ni dah cukup untuk terangkan semuanya. 3 perkara paling penting dalam bisnes anda akan melonjak naik. Anda akan jimat lebih banyak masa, anda akan kurangkan kos operasi dan pada masa yang sama, anda akan tingkatkan jualan. Inilah matlamat akhir kita kan?
Jadual ni rumuskan semuanya. Untuk jimat masa, bila khidmat pelanggan dah automatik, anda ada lebih banyak masa untuk fokus pada apa yang anda paling suka, iaitu cipta resepi baru. Untuk kurangkan kos, AI boleh analisis data jualan untuk ramal berapa banyak bahan mentah yang anda perlukan, jadi tiada lagi pembaziran. Dan untuk tingkatkan jualan, iklan pintar AI akan pastikan duit pemasaran anda sampai terus kepada pelanggan yang betul-betul berminat. Tak adalah membazir. Kita dah nampak potensi dia yang sangat besar. Jadi sekarang ni soalannya bukan lagi AI boleh tolong tak, tapi dah jadi macam mana anda nak guna AI. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Cuba fikir betul-betul sekejap. Dalam bisnes anda, apa satu tugas yang paling leceh, yang paling makan masa anda setiap hari? Mungkin ia menjawab mesej pelanggan, atau fikirkan idea untuk media sosial, atau uruskan stok. Apa pun jawapannya, itulah tempat terbaik untuk anda mula cuba guna AI. Mulakan dari situ dan lihat sendiri bagaimana ia boleh ubah perniagaan anda.